Hari Raya Aidiladha. Ya, selamat Hari Raya dulu. Dah ada selesai solat, dah sampai rumah, nak pergi makan, lapar. Makan lapar. Perut dah bunyi dah. Kan? Bunyi dah. Jom kita makan dulu. Menyambut Hari Raya. Tahun ni Abi ada buat ibadah korban kat kampung. Dapat dirang nombor 2. Okey, grup yang kedua tadi siapa ya? Kita dah bagi diserah nombor untuk diserahkan kepada imam. Grup yang kedua tadi saya sebut nombor. Pertama kali Abi buat ibadah korban buat kat surau. Saya Abi pernah buat juga tapi dekat masjid. So cara dia lain sikit lah. Semoga dipermudahkan. Masih dia buka, masih dia nak apa. Okey, pertama kali kita orang nak ikut jalan belakang dari kampung nak balik rumah mak daripada surau. Saya nak kereta je. Tak tahu lepas ketak ni. Ni nak jalan lagi tak? Oh ya ke? Memanglah jangan balik sebab dia tak bagi daging. Tapi dia boleh wakilkan. Terus lurang kat sana. One, two, three, go. Dah nak sampai ke? Dah, depan tu. Oh ya ke? Dekat sangat. Lihat. Dekat sangat. 5 minit aja. Sama naik kereta je. Sama laju dengan kereta. Sama lagi dengan kereta. Sama lagi dengan kereta.